Sony earphone budget TWS X83 daripada CYXG. So kalau kau tengok daripada luaran kotak dia ni, buka dekat dalam kotak dia ni, kau nampak macam earphone ni beli dekat pasar malam ataupun dekat downtown lah. Tapi aku dah try earphone ni, dia punya quality sound dia tak kenalah dengan harga dia ni. Aku rasa sepatutnya dia jual dengan harga 100, tak pun 100 lebih. Dia punya stereo surround dia sedap. Dia pakai Bluetooth 5.0, 30 mAh je bateri dia. And then dia punya casing ni 180 mAh. Dia punya charging type C, work for iOS, Windows dengan Android. Dia punya range dia 10 meter daripada phone lah. And then finishing dia sama macam lebih kurang je macam AirPods tu. Untuk quality overall daripada 10 aku bagi dia 8/10 sebab dia punya sound quality dia sangat sedap. Aku recommend budget earphone ni untuk korang. So untuk korang yang berminat, check out dekat beg kuning kat bawah, and then kau claim semua voucher, free shipping, and then kau dapatkan TWS earphone X83. Kau komen dekat video aku, betul tak aku cakap earphone ni sedap? Macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni, and kita jumpa di next video.